Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajar. Hari ini Umi nak masak atau nak buat laksa kari cara Umi ya. Bahan-bahan yang diperlukan: bawang merah sebanyak 3 ulas yang telah Umi belah-belah macam ni ya, bawang merah besar ya. 5 ulas bawang putih, 2 kuntum bunga lawang, 4 batang serai, lengkuas dan juga halia sebanyak 1 inci, dan juga serbuk kari sebanyak 4 sudu makan, cili kisar sebanyak 4 sudu makan juga, berbola ayam secukupnya, tahu goreng secukupnya, daun kesum secukupnya, santan sebanyak 500 ml ya, Umi tak guna semua. Ikan selar sebanyak 7 ekor yang telah Umi rebus dengan air dan garam, serta Umi letak 4 keping asam keping ya. Manakala ulam dia tauge, timun, daun salad, telur, limau kasturi dan juga lada merah ya. Ini dia laksa 1 paket Umi telah celur ya, dan Umi letak minyak sedikit supaya dia tak melekat ya. Ikan ni akan Umi pisahkan dia daripada tulang dan dagingnya. Kemudian Umi kisar dengan air rebusan ikan tadi ya. Sekarang ni kita nak kisar dia bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, serai. Kita kisar dia semua sampai lumat ya. Dan kita masukkan 2 sudu kecil kunyit ya, kunyit serbuk ya. Tadi Umi terlepas pandang, tak tertunjuk pula. Dan kita kisar dia ya. Kita dah siap kisar halus macam ni, kita ketepikan dia dulu ya. Kita nak kisar ikan dan tulang ikan pula. Sekarang ni Umi nak kisar isi ikan ni yang telah Umi letakkan air rebusan ikan ya. Umi nak kisar dia sampai dia lumat juga. Kemudian nanti bila dah siap ni, baru kita kisar tulang ikan pula. Kita masukkan isi ikan ni dalam mangkuk ya. Kita nak kisar tulang ikan pula. Kita ketepikan dia dulu. Kita kisar pula tulang ikan ni ya. Tapis pula ya air tulang ikan ni. Kita panaskan minyak secukupnya, kemudian kita tumis bahan-bahan ni ya, yang kita kisar tadi. Kita tumis dia sampai dia pecah minyak ya, ataupun sampai dia kekuningan. Dah pecah minyak macam ni, kita masukkan cili kisar ataupun lada kisar ya. Kita masukkan rempah kari yang telah kita bancuh dengan air tadi. Kita tumis dia lagi sampai dia pecah minyak lagi. Bila dah pecah minyak macam ni, kita masukkan udang kering ya, yang telah Umi kisar. Tadi Umi lupa nak tunjuk dekat yang mula-mula sekali tadi ya. Udang kering ni kita perlukan sebanyak setengah cawan. Kemudian kita rendam dan kita kisar ya. Ni dia ya, yang dah telah Umi kisar. Kita masak lagi dia sampai dia pecah minyak, baru kita masukkan isi ikan pula ya. Bila dah pecah minyak macam ni, kita masukkan isi ikan ya, yang kita kisar tadi. Dan saya tak masukkan asam keping lagi ya, sebab tadi masa rebus ikan tadi Umi dah masukkan asam keping sebanyak
5 ataupun 4 keping tadi ya, untuk hilangkan hanyir. Jadi airnya pun Umi kisar untuk ikan tadi. Jadi tak perlulah bubuh asam keping lagi, dia pun dah rasa masam ya. Tapi kalau yang suka boleh letak lagi ya, boleh tambah. Kita masak lagi dia sampai dia mendidih ya. Kita masukkan juga ya air kisaran tulang ikan tadi ya. Kita tapis dulu, takut ada tulang-tulang yang halus ikut ya. Kita masak dia sampai mendidih, nanti baru masukkan bahan-bahan yang lain. Bila dah nampak mendidih macam ni, kita masukkan santan pula ya. Kita tak perlu masukkan santan ni banyak-banyak, kita guna separuh saja ya. Dan kita masak dia sampai pekat lagi. Kalau kelapa ori ataupun kelapa segar, kita buat santan lagi sedap ya. Tapi masa ni kelapa agak susah, jadi Umi guna santan kotak aja. Kita masak dia sampai mendidih ya. Kemudian baru kita masukkan bunga kantan, daun kesum, bubur ayam dan juga tahu goreng ya. Sekarang ni dia dah mendidih lagi, kita masukkan daun kesum dan bunga kantan ni. Kita masukkan garam. Ikut kita rasa masing-masing ya. Kalau suka masin, buburlah lebih sikit ya. Kalau tak suka masin, macam Umi ni, kita bubur rasa-rasa sikit saja ya. Memang orang kata tak sedap, tapi yang tak sedap tu lah ubat ya. Dan kita masukkan juga ya gula Melaka ni. Kalau tak ada gula Melaka, gula peram pun boleh ya. Kita masukkan 1 sudu kecil macam ni ya. Ni dia gula Melaka. Kita guna 1 sudu kecil sahaja. Kita masak lagi dia. Dan kita masukkan berbola ayam ni. Dan juga tahu goreng ni. Kita masak lagi sampai dia pekat. Dia bukan mi kari ya. Ni laksa kari cara Umi. Sekarang Umi tutup api ya, dia dah masak dan bersedia untuk dihidangkan. Ini dia hasilnya, laksa kari cara Umi untuk perkongsian hari ini. Sesuai kita jadikan hidangan istimewa pada hujung minggu nanti. Seandainya rakan atau saudara mara kita nak datang, bolehlah kita masak untuk hidangan mereka ya. Ianya sangat sedap, kuahnya pekat dan menyelerakan ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum serta selamat mencuba dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.